Ni bijak sananya Tuhan. Dia dakwi lagi syahwat ada. Lepas tu jarang kita dengar baca surat Abul, dua wanita mengadu dirogol oleh budak tadika. Jarang no. Tak ada tu. Pasal Tuhan tak beri lagi. Nampak? Syahwat, keinginan. Ingin ada masa tu. Keinginan, ingin ada, tapi ingin yang bukan syahwat. Ingin dia umum, dia ada ingin kepada makan, ingin kepada wah. Dia budak-budak, dia ingin ke wah kekuk tu, dia pun cari galau. Tu keinginan. Tapi syahwat kepada jantina yang berlainan dengan dia, tak ada. Tuhan tak beri budak-budak. Faham? Jangan, kalau ada berlaku nadir, ganjil. Tak ada keinginan, tak ada masalah. Kata main tidur lah pondok dengan budak kecil, ada hal. Esok main pula, tak ada hal. Cerita main learning. Kalau datang umur 26, anak dara umur 22, main tidur lah umur pondok. Dah ada bunyi. Tubik baby tu. Pasal apa? Pasal tu bukan umur dia main pondok-pondok gitu. Waktu tu kena pondok sungguh. Kena nikah tau. Kamu tebang main ngawak lelok tidur gitu, jeng. Jadi kita sapalah umur 16-17 tahun nak ke tina. Nak tina lambat tengok jatah. Nampak? Sebab tu orang puang dia kena sunat masa kecil. Hukum bersunat ni kita jawab kod mazhab Syafi'i wajib. Dah seorang hari ustaz lain pun mazhab Syafi'i wajib. Dah itu ustaz tu ngajar tak wajib, tu mazhab lain, mazhab Hambali. Jadi peling nak kajar sini orang mazhab Syafi'i ke Hambali, pok tuju ni. Syafi'i. Jadi kita khabar hukum sunat anak perempuan wajib. Nampak? Wa amal khitanu. Nampak? Alas wajibun. Ada kata Syekh Ibn Hajar, ada pun khitan wajibun ala zakarin wa unsa, atas kanak-kanak laki-laki dan perempuan. Hari tu guru mana pun. Jawabnya wajib. Bak kita khabar ni yang telah sepakat segala pendapat-pendapat dalam mazhab. Dan ini kaul yang muktamad dan yang paling kuat. Nampak? Sebab mana? Syahwat dia lebih daripada lelaki. Perempuan lebih dari lelaki. Ada lebih lelaki, jarang-jarang. Nampak? Lebih perempuan. Cuma dia nampak lebar. Lebih dia. Tu lelaki sembang dia lebih. Tak? Nafsu lebih perempuan. Betul tak? Kalau tak boleh tepi menolong. Jangan main perempuan. Cuma dia buat warak, buat wadah. Jangan main dia. Kita kau pecah telur je, pecah telur. Sampai kuning muka-muka bahan ke telur. Nak khabar saya makan telur tu bukan kuat tenaga batin, tak ada kena-mengena. Faham tak? Cuma amalan orang je berakhir makan telur. Dia bukan, dia obat-obat akar kayu. Akar kayu pun bukan menguatkan tenaga batin. Dia hanya melancarkan perjalanan darah. Bila akar kayu atau obat-obat moden melancarkan perjalanan darah, maka segala urusan tubuh badan kita molek. Itu saja. Faham? Ada orang dia makan 8 roti sehari. Kadang-kadang 12. Kalau telur ayam ada 8, telur ayam kapung 12 pasal kecil. Gelas tinggi ni penuh dengan telur. Mata kuning mata. Kuning mata. Puak macam polong makan telur. Jadi nafsu lebih orang puang. Oleh kerana lebih dia, maka diwajibkan berkhitang, yakni masuk jawi, sunat. Ini yang ada sunat dah, ramai ada sunat. Bila mula ramai orang tinggal ada sunat anak perempuan? Tahun 80-an. 70-an tak berlaku lagi tak sunat anak perempuan. 80-an, betul tak Haji? Masuk 80-an ada sunat, ada tak sunat. 90-an 30%, 40% je sunat anak perempuan. 2011 kita tanya orang, wajib. Dia tanya kita balik.
Nampak? Dia kata anak saya 4 orang dak sunat belaka. Nah, ada budak perempuan di sunat tingkatan 5. Bila mak dia pergi dengar wajib sunat anak puan, dak sunat berdosa ibu bapa, tingkatan 5 sunat. Seru Messi tengok. Dah lawak kau ni. Sunat bagi laki-laki berkait dengan taharah. Kadang-kadang membawa kepada dak sah semayang. Faham? Dia kait dengan taharah, bersuci. Sunat dengan perempuan budak puan, sunat tak ada kait dengan semayang atau taharah. Dia tetap suci. Faham? Air kencing tak lekat situ. Cuma mengendor ataupun merendahkan syahwat dia. Yang paling kuat syahwat perempuan-perempuan di Amerika dan Eropah yang Kristian dan apa ni, yang Kristian. Kalau Brazil, Argentina, Itali, Perancis, United Kingdom, Kanada, mereka berat nanang budak puan. Memang nafsu seks dia kuat. Apa? Ni Kristian dak sunat anak puan. Yahudi sunat. Yahudi laki puan sunat. Nampak? Yahudi. Badi Yahudi dia kurang ke? Bagian kelepar-kelepar itu. Kristian kuat. Pasal dak sunat. Maka tahun 80-an anak-anak orang Melayu mula tidak dikhitankan. Sekarang 85 dia berumur 25 tahun. Kalau dia beranak tahun 90, sekarang berumur 21 tahun. Faham? Tak sunat le ni yang kelepar ngak wek. Nak gendong dengan rezek, lopak tengah jalan kok dia beda naik atas skuter pula. Rung tak kena. Sekarang bai pasir mari ambil, mula ada tubik pada kacil. Hok datang 4 ekor, tina seekor. Geliat barang. Barang. Apa? Nafsu kuat. Orang anda hantar tong ikan. Atas kholi hati jannah macam-macam peseng. Tak ada hal sikit pun. Interview artis, berarti kata saya sedia untuk set dengan 8 orang lelaki. Dah baca siapa itu? Pasal dak sunat. Tak ada halangan bagi nafsu dia. Maka laki-laki dia nak tak ke perempuan? Tengok perempuan rasa nak. Memang ada nak. Mang. Ada bini lagi. Tengok bini berasa nak tak? Nak seorang lagi. Tu kata. Memang yang ni dia panggil fitrah. Hak tambah dah tu yang dia tak apa sihat. Tak. Pasal apa Tuhan buat? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Nampak? Dihias bagi manusia itu, kalau laki-laki, nampak? Rasa perasaan ingin kepada kaum wanita. Maka kaum wanita tu hias juga rasa ingin pada kaum lelaki. Lepas tu dia gaduh datang tina. Kalau kita raung motosikal, turun dari Port Toyo ni dah petang jemaah. Raung motosikal isi minyak 4.5. Bang, rong 95. Siapa waktu buruk kona balik pusing kok Pasir Panjang, balik kok Batu Nang, nak balik mula siapa garik dia mau. Dengan jatang tak suka. Tapi kalau dengan perempuan sedap. Memang dah. Walaupun hidup setuh kita, hidup atas pelik tu. Tak setuh. Sedap dah. Pasal dia ada ni power ni. Besi berani kalau Jas Pelatang dengan utara dia ada Betul tak? Besi berani letak ke atas utara. Kita pun ambil besi berani ni utara juga. Faham tak? Tengok itu yuk tak penuh. Yuk jadi yuk. Buat utara selatan. Nampak? Tu rang tu, faham tak? Kuatnya rang tu besi berani kita letak ke atas meja cermin. Faham? Kita tang ke bawah gerak. Tu. Alik rambut nu mulai nu semek. Dalah dia ni. Ada apa kan? Tu masalah. Batu kena nikah. Bila nikah hilang masalah. Dah masalah benda besar sekali. Baik dah bila nikah dapat orang puang ni. Boleh makan nasi? Dah. Kalau hujang dia makan nasi. Ada juga kan? Tak nasi buku pagi si buku. Nampak nasi lemak tak buku dah. Tengah hari ada juga kedai nasi lauk belauk. Petang boleh bahan lagi mi goreng.
Tak besar mana lagi. Mana orang bujang boleh kasih. Nak nyapu lah bilik lah rumah kita, nyapu diri dia. Nak basuh baju, basuh diri, beli mesin. Nak beli mesin 400 tengok. Oh, boh baju, boh sabun, kedok jemur. Tamu jemur pakai sabun-sabun. Tak ada masalah. Benda lebih kali. Boleh-boleh bini. Jimor, tengok emak pandang. Ahli jimor dia tahu. Jadi hak tu jangan main Tok Imam pun kepala haliang. Jangan awak warak Tok Imam awak warang. Tak tebing. Tengok janggut kena. Faham? Tu kandak manusia daripada zaman dulu sampai akhir zaman. Betul tak? Tu kelebihan nikah. Lain kita boleh beli. Ni nak beli ni kena nikah baru ada. Jadi bila ada isteri, walaupun boleh makan kedai, tapi keperluan batin kita terlaksana dengan cara yang diluluskan oleh agama. Tu lah. Kerana membimbangkan hatinya daripada hadir hati di dalam ibadah. Duk serabutnya bila nak bini ni mayang tak kosong. Faham? Jangan main sampai masa nak bini. Tak leleh nak bini. Jangan main. Kalau kambing yang sogok ngata. Kambing sampai masa dah muda dah 2 tahun dah umur. Kalau kecil tak cara je main lapak-lapak gitu. Dah masuk 2 tahun saling gigi. Dia nak ke tina kita rik. Tengok sagok kita. Tali ada, dia nak pergi ke tina kita rik. Jangan main. Marah dia. Manusia lebih lagi. Jadi susah. Akad takbir tu ingat Tuhan. Lepas tu dalam Fatihah jeng biar. Buat ni aku bila nak bini. Duk main gitu selok gitu. Maka hati kita bila ada isteri tidak bimbang lagi masalah siapa yang nak kemas bilik, siapa nak nasi, siapa yang nak gini, nak tu, nak ni, ada belaka dah. Batu isteri sebaik-baik isteri, dia berkhidmat di rumah untuk suami. Kita pergi cari pitih luar, dia persiapan di dalam rumah. Pagi dia merak jemput bawang, kita makan. Tak sibuk nak pergi kedai, senang beribadat. Tengah hari senang kita beribadat kerana balik lagi tak perlu bimbang nak cari nasi di mana, sadar di rumah je buka tudung saji siap serba-serbi dah. Tu kelebihan. Dan terpelai lagi daripada syaitan yang bertemu membawa kepada berbuat haram. Kerana inilah sabda Nabi SAW, barang siapa berkahwin maka sungguhnya telah memeliharakan ia akan setengah agamanya, maka hendaklah ia takut akan Allah Ta'ala pada setengah agamanya yang lain itu. Ni biasa tu imam juru nikah dia baca khutbah. Tak, dia kata barang siapa yang telah berkahwin maka dia telah menyempurnakan separuh agama ni. Hendaklah disempurnakan separuh lagi dengan bertakwa kepada Allah. Betul ni. Maksudnya hidup kita ni ada dunia, ada akhirat. Dunia kita tidak sempurna kalau tak ada isteri. Lepas tu kalau kita mati isteri, acu boleh nikah juga. Walaupun tua dah. Walaupun tua dah sengih, mu tengok aku tengok mu, tak apa, dia ada pasangan. Sebab ikan sekilar pun tak boleh duduk sekor. Beruk cari bini. Pandai nampak uduh ibu, cari tina.